Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wa ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz ba'dahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufilatis syayatin. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita membaca surah Yasin, dan alhamdulillah saya yakin semua kita pada hari ini puasa. Semua puasa tak? Hari ini berapa hari puasa dah? 12 hari. Baik, alhamdulillah. Baik, sedar tak sedar kita sekarang telah 12 hari kita berpuasa, dan kita dah masuk kepada pertengahan dalam bulan Ramadan, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan pada awal dia awaluhu maghfirah wa awsatuhu rahmah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal Ramadan adalah awaluhu rahmah. Awal Ramadan adalah rahmat, pertengahan pengampunan, dan perakhiran pengampunan daripada neraka. Baik, sekarang kita dah masuk pada pertengahan bulan Ramadan. Baik, hadis yang saya bacakan tadi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datangnya Ramadan, terbuka seluas-luasnya pintu syurga. Wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa sufilatis syayatin, dan syaitan diikat, dibelenggu. Baik, dan syaitan diikat ataupun dibelenggu. Baik, maksud dibuka seluas-luasnya pintu syurga, kata ulama, dibuka seluas-luasnya pintu syurga adalah pada bulan Ramadan, adalah bulan yang kita untuk memperbanyakkan amalan. Sebab setiap kali dalam bulan Ramadan kita buat amalan, pahala kita digandakan. Dan ada hadis Nabi yang Nabi kata, setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran satu hasanah, satu kebaikan, dan satu kebaikan itu adalah 10 pahala. Dan dalam bulan Ramadan digandakan lagi 10 kali ganda. Dan kata Nabi, bukan yang satu huruf tu alif lam mim tak. Alif harfun, mim harfun, lam harfun. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Maksudnya satu alif, satu huruf, 10 hasanah, digandakan dengan 10 kali. Jadi maksudnya dibukakan pintu syurga seluas-luasnya adalah untuk kita. Bulan Ramadan juga adalah bulan, orang kata apa, pesta ibadah. Sebab itu dinamakan dengan Allah buka seluas-luasnya pintu syurga, dan Allah tutup seluas-luasnya pintu neraka. Sebab dalam bulan Ramadan ini tak ada sebab dah kita nak buat maksiat. Tidak. Sebab puasa adalah satu ibadat yang dia panjang, tak macam kita sembahyang. Sembahyang berapa minit ya? 5 minit. Tidak. Tak sampai 5 minit pun. Tapi puasa adalah puasa kita sepanjang hari. Jadi tak ada masa ataupun tak
waktu untuk kita berbuat maksiat. Sebab itu kata ulama, Nabi cakap bulan Ramadan ditutup seluas-luasnya pintu, serapat-rapatnya pintu neraka, dan para syaitan dibelenggu. Baik, kalau kita kata syaitan diikat, kenapa masih ramai lagi ada orang yang tak puasa? Tidak. Ramai lagi orang yang tak sembahyang. Tapi kalau ikut logiknya, kalau syaitan diikat, tak ada sebab dah orang tu tak puasa. Tak ada sebab dah orang tu tak sembahyang. Dikata ulama, syaitan dibelenggu adalah disebab syaitan dia tak ada peluang untuk nak hasut kita untuk buat kejahatan. Sebab orang dah berlumba-lumba buat kebaikan. Bila kita balik, kita berusaha dalam memperbanyakkan dalam membuat kebaikan, jadi syaitan dah tak ada peluang untuk dia nak hasut orang tu nak goda orang tu buat kejahatan. Itu maksud syaitan dibelenggu. Baik, sedikit tahu tak apa yang ada pada 17 Ramadan? 17 Ramadan ada apa? Di 17 Ramadan ada apa? Baik, kalau dalam bulan Rajab kita ada Isra dan Mi'raj. Sya'ban ada Nisfu Sya'ban. Ramadan ada Nuzul Al-Quran. Baik, setiap kali 17 Ramadan kita akan menyambut Nuzul Al-Quran. Baik, ayat yang saya bacakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Baik, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Baik, kata ulama, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita muliakan Al-Quran. Baik, siapa yang nak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia perbanyakkanlah dengan baca Al-Quran. Baik, pernah orang tanya kepada seorang ustaz, kenapa seorang yang dia melazimi diri dengan Al-Quran, Allah muliakan dia? Tak sebab Allah. Tahu tak? Baik, apa sahaja yang berkait dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan. Baik, sebagai contoh, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah salah satunya bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bulan lain Allah tak sebut, tapi dalam bulan Ramadan sahaja Allah sebut dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan, Allah sebut dalam Al-Quran bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan Allah turunnya Al-Quran. Baik, hari yang paling mulia, hari yang Allah kata apa? Hari yang Allah gandakan pahalanya 1000 tahun. Hari apa? Hari Lailatul Qadar. Tahu tak Lailatul Qadar? Kenapa Allah muliakan Lailatul Qadar? Tahu kenapa? Sebab Lailatul Qadar, dalam Lailatul Qadar dia Allah turunkan Al-Quran. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkannya, dia itu apa? Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Hari yang paling mulia adalah hari Lailatul Qadar, disebabkan Allah turunnya Al-Quran. Baik, malaikat apa yang paling mulia? Malaikat apa? Malaikat Jibril. Kenapa Allah muliakan malaikat Jibril? Sebab apa? Sebab malaikat Jibril yang turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Baik, Nabi apa yang paling mulia? Nabi kita, Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi lain Allah tak turunkan Al-Quran, tapi Nabi Muhammad Allah turunkan Al-Quran. Jadi kalau kita nak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita nak mula di sisi orang, kita mulakan diri kita dengan Al-Quran. Baik, kalau kita tak boleh nak habiskan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini, sekurang-kurangnya kita ambil satu surah, kita baca dan kita amalkan surah itu. Bukan kita dalam bulan Al-Quran kita nak berlumba untuk siapa habis beli banyak. Dan memang para ulama pun ada perbezaan pendapat dalam bulan Ramadan ni nak habiskan Al-Quran ataupun kita nak mentadabburkan Al-Quran. Jadi kalau bagi orang yang mahir Al-Quran, orang yang bagai mudah kata, orang yang menghafal Al-Quran, kata guru saya, dan kalau dalam bulan Ramadan dia tak boleh nak habiskan Al-Quran, tak ada kemuliaan bagi dia sebagai penghafaz Al-Quran. Tapi bagi orang yang kata Nabi, wa yatatak lahu ajran. Wa yatatak maksudnya orang yang baca Al-Quran ni masih tergagak-gagak, kata ustaz saya, bagi dia cukup untuk sekadar dia ambil satu surah, dia perbaiki surah itu. Dan dia kalau ada sempat dia mentadabbur. Tadabbur ni maksudnya sambil dia baca, sambil dia tengok tafsir. Jadi kalau kita tak mampu nak menghafaz, tak mampu nak menghabiskan Al-Quran, dan cuba ambil satu surah dan amalkan. Sebagai contoh, hari ini kita baca surah Yasin. Tak salah kalau hati-hati kita baca surah Yasin dalam bulan Ramadan. InsyaAllah Allah akan bagi ganjaran. Baik, jadi saya rasa setakat itu dulu tazkirah yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.